anda nak kempeskan perut bencin, nak kurangkan lemak kat sini, try buat 3 senaman ni. Mudah je. Okey, nah, tangan lurus, kaki lurus. Tak payah pakai peralatan pun, boleh buat kat rumah. 10 minit sehari pun cukup. Guarantee boleh cantikkan perut anda. First exercise, we're gonna do kick out. So kaki buka luas di position, you akan tolak kaki kiri, silang ke kanan, sentuh. Ibu jadi 1, relax. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next one, kita akan reverse kick. This position, kaki buka luas, reverse. 1, 2, relax. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, next one, Russian twist pula. Kaki cuba luruskan, jangan gerah. Sentuh jauh. 1, sejauh yang boleh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Senang perut saya. Cuba try buat sebanyak anda boleh. Lepas tu rehat sekejap, 30 saat ke 60 saat. Lepas tu sambung round yang kedua. Cuba buat sebanyak anda boleh dalam masa 10 minit. Dan ingat guys, nak kempeskan perut, fokus pemakanan dulu. Senaman tu nombor 2. Dan kalau ada lagi banyak tips senaman yang mudah macam ni yang anda boleh buat, lagi bagi mereka sibuk bekerja tu, follow saya. Baru best.